Semalam petang, Datuk Seri Muhammad bin Sabu menjelaskan program industri tenusu negara di Kamar Khas Parlimen, di mana sepanjang RMK 12, kerajaan salur 42 juta ringgit yang mana berjaya meningkatkan pengeluaran susu daripada 38.7 juta liter pada 2021 kepada 45.9 juta liter pada tahun 2025 dan SSR kita sekitar 66%. Di bawah RMK 13, 30 juta ringgit lagi disediakan untuk capai 100% SSR menjelang 2030 dengan perlibatan ladang besar dan juga pembiayaan daripada Agrobank. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan juga bangunkan kawasan makanan ternakan, menggalakkan jagung tempatan dan juga bahan alternatif bagi menurunkan kos. Matlamatnya sangat jelas, iaitu bekalan susu negara cukup, harga akan jadi stabil dan rakyat terutamanya kanak-kanak akan terus mendapat manfaat.